Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Waalaikumsalam. Salam alaikum Rasul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum semua. Salam alaikum Rasul. Ya, bertemu kita lagi hari ini. Dalam masa apa tu? Izzat Azim Zainal Ramli. Semalam kami tak bersiaran sebab semalam ada sedikit masalah. Tapi tak apa, kita cuti semalam. Hari ni kita bersiaran kembali. Alhamdulillah. Terima kasih apa semua yang sentiasa menonton macam ni. Setiap sampai kau dah mandi belum? Dah. Macam tak mandi kan? Muka saya kalau tu lah, kalau tak ada, kalau ada janggut misai mesti orang kata tak mandi semua. Dah mandi dah. Cuma ni je. Cuma tak sikat lama je. Sebab lama tak ada, dia tak payah sikat lah. Dia just begini dah okey lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Hajar. Assalamualaikum sahabat Perwara Jebat. Ya, waalaikumsalam. Perwara Jebat tadi ada komen tadi dekat bijak sekurangnya ni kan. Okey. Siti Hajar tadi dah mandi belum? Awak tu dah mandi ke belum? Hafiz Nurul, waalaikumsalam. Syarul Zafi, waalaikumsalam. Okey. Hari ni bersama dengan 29 bulan ni, hari jadi anak saya juga. Siti pula apa anak bernama Siti Hajar ni pasal ni tersebut nama Siti pula. Anak saya puteri dan Kesha ini. Hari ni dia dah yalah, hari jadi yang ke-7 tahun. Jadi kita tak celebrate hari ni, kita akan celebrate besok sebab besok kemungkinan ada saudara mara boleh jumpa, boleh datang, boleh celebrate sama-sama lah. Jadi untuk puteri Rana Kesha mungkin yang akan menyaksikan, yang sedang menyaksikan cik video ni, padahal dia kat atas tu, mana tahu nanti dia dah besar, dia tengok video ni balik. Jadi dia nak cakap selamat hari jadi. Semoga menjadi anak yang solehah buat jadi dengan mami, insyaAllah. Moga menjadi yang terbaik untuk kami, ibu bapanya, di dunia juga di akhirat. Yes. Eddie Gaddafi cun kabinet dapur tu. Yes. Saya tak pandai sangat pasal dapur. Ni semua kerja Ziana yang design semua ni. Boleh kata ni semua dapur ni, boleh kata di dapur dia satu rumah ni lah. Satu rumah kami ni Ziana yang design, daripada idea dia sebenarnya. Salam dari Indonesia. Munif Asgaf. Munif Asgaf, waalaikumsalam. Aizah sama Siti dah siap panggil kami dah makan. Syah Siti JB ni. Oh ya. Itulah tukar nama. Dulu Siti dia tukar nama. Syah Siti JB. InsyaAllah ada rezeki boleh. Kami dulu nak buat juga makan-makan rumah ni masa baru pindah masuk sini. Kami masuk PKP, jadi nak buat makan-makan semua tak boleh. Kalau diikutkan perancangan apa yang kami rancangkan, banyak sebenarnya yang tak dapat kami lakukan sebab PKP ni. Antaranya ialah nak masuk rumah ni, kita nak buat beri doa selamat, nak panggil orang makan. Yang tu pun tak sempat buat. InsyaAllah lepas ni kita buat.
sebab kita dah berjanji nak buat, jadi orang kata apa nanti ni kan. Lepas tu kita nak bersanding sekali lagi. Itu pun tak jadi kita buat kerana COVID-19 ni. Banyak perkara yang kita fikirkan yang kita tak nak benda ni nanti akan jadi satu benda yang kata apa, bukan merugikan, maknanya benda ni yang jadi perkara yang kata yang mendatangkan kesan yang tak baik pada pihak-pihak lain ataupun pihak-pihak tertentu. Jadi kita terpaksa simpan dulu. Jadi dalam rancangan kita nak buat rumah terbuka, nak buat kenduri sanding sekali lagi, perasmian hall, semuanya terpaksa kita tangguhkan. Dan ini adalah dugaan untuk kami sebenarnya. Saya rasa bukan saya saja yang ditimpa dugaan begini. Saya rasa semua orang terkesan kerana COVID-19 ni. Jadi orang kata apa, itulah, ini semua dugaan untuk kita semua. Semua Tuhan pemudahkan segala kesulitan kita bersama, insyaAllah. Sama-samalah kita berdoa. Sebab apa yang kita rancang, banyak yang tak dapat kita lakukan. Jadi ini semua adalah dugaan untuk kita. Dan mudah-mudahan kita diberi kesabaran juga kekuatan untuk menempuh dugaan yang berlaku dalam hidup kita. Kalau ikutkan saya pun frah juga banyak benda yang kita rancang, yang kita nak lakukan, kita tak boleh buat. Sebab benda tu benda yang besar-besar juga yang kita rancang. Bukan dari segi kita nak buat itu atas dasar suka. Itu juga rancangan dari segi bisnes kita juga. Kita nak kembangkan perniagaan, kita nak kembangkan, kita nak buat yang tu, nak buat hall, nak buat macam-macam sebenarnya macam kita buat, tapi banyak yang tergendala dan tak dapat kita lakukan. Dan hari ni juga kita punya tadi juga ada isu juga mengenai pakaian sekolah kita, tapi tak apa, benda tu kita dah cuba bincang secara baik-baik. Kerana ialah kita sedia maklum bahawa memang kami ada keluarkan pakaian sekolah sebelum ni, tapi memandangkan ada juga pihak lain mengeluarkan baju sekolah yang berjenama sama dengan kami. Jadi setelah kami cek dengan MyIPO, ternyata memang betul, memang kami dah cuba mohon untuk mendapatkan trademark untuk jenama kami, tapi atas dasar kelewatan dan juga masalah yang melanda sebelum ni, jadi kami tak dapat. Jadi trademark baju sekolah kami dapat pada mereka yang lain. Jadi tak apa, kami akur. Memang kami tak boleh pakai lagi jenama tu. Kami akan, insyaAllah kalau buat, kita tukar jenama lain lah lepas ni. Itu juga ada juga permasalahan hari ni, mana pihak dia orang masuk campur, pergi ke page kita, mengatakan pakaian sekolah kita tu palsu, kami tiru orang palsu. Itu semua tidak benar. Kami tak tiru siapa-siapa. Kami pun tak tahu, dan kami pun memang dah, kalau kata kami tiru, kami tak adalah nak keluarkan, nak war-warkan, nak buat promo, keluarkan kata bahawa pakaian sekolah ni pakaian kami, sampai masuk ke surat khabar, ke media semua. Jadi memang tak ada niat dalam tu. Kami tak tahu. Memang masa tu tak ada lagi orang register nama brand tu. Tapi bila dah lama-lama, ternyata pihak dia orang dapat nama brand tu. Jadi kami akur, tak apa, memang nama brand bijak itu memang dapat pada mereka. Jadi tapi memang tak ada kesamaan. Kami tak ada tipu. Memang kami tak tiru pun brand tu. Memang kami buat brand tu brand kami sendiri. Kalau ikut dari segi logo dia memang tak sama. Logo kami, logo dia memang tak ada niat masuk untuk dia, dan kami tak sangka pun ini berlaku. Jadi kami dah berbincang untuk mencapai kata persetujuan. Maksudnya kami akur, memang brand tu memang trademark, memang dah dapat dari dia. Jadi kami akur memang brand tu brand dia orang. Okey, dia boleh gunakan nama brand itu, dan kami insyaAllah lepas ni kalau keluarkan lagi pakai sekolah pun, kami akan gunakan nama brand lain, dan kami akan register awal-awal nama brand tu. Jadi tak ada rezeki kami untuk menggunakan nama brand bijak. Itu kita nak cerita ini, sebab sambil-sambil itu memang kita ceritakan apa nak cerita pasal ini, apa yang berlaku hari ini. Jadi ada juga, kalau anda semua ikut Facebook page bijak schoolwear, pakaian sekolah kami sini, memang sini hari ini ada satu hamba Allah ni datang mengatakan kami tiru, kami ciplak brand dia, kami tipu. Sebenarnya kan tak ada masalah tipu. Kami pun buat brand ni dah lama, dan kalau kata kami tipu, kami tak beranilah nak war-warkan ke media semua, buat video marketing semua. Jadi ceritanya sebab kami pun pada masa tu ada masalah juga. Kami nak JB dengan satu badan ni, tapi satu badan ni masa tu berpecah juga kerana ada masalah politik masa tu. Kerana masa tu kita bertukar kerajaan. Kalau anda masih ingat sebelum ni kita bertukar kerajaan, masa itulah sebenarnya ada permasalahan untuk pakaian sekolah ni. Jadi kami menunggu-nunggu untuk mendapatkan trademark, dan ternyata benda tu tak berpihak kepada kami. Jadi itu saja penjelasan saya. Mudah-mudahan lepas ni kalau ada isu ni keluar, manalah tahu tiba-tiba isu ni jadi besar sebab benda tu mungkin orang dah screenshot, ataupun orang dah
war-war kan, mungkin orang dah sampai ke wartawan, maknanya saya bersedia dengan jawapan-jawapan saya lah. Okey, terima kasih kepada semua. Akisha Mikael, lama dah ada. Ya betul tu. Yang penting komunikasi. Ya betul, komunikasi tu lebih penting. Ya betul, tak apa-apa, pasti dapat nama baru terus pergi pattern bayi tu gini. Ya betul, memang kita nak pattern dah itu, tapi ada masalah kita dengan satu anggota badan ni. Kita nak JV dengan diorang akan patternkan nama kita, dia akan besarkan baju kita. Tapi masa tu kita bertukar kerajaan politik. Jadi politik ni bersangkut paut juga dengan kita punya business. Sebab kita menggunakan business baju sekolah. Jadi politik masa tu bertukar, dia ada sangkut paut juga dengan bisnes kita. Jadi kita akur, okey, pattern ni dapat pada pihak ada orang. Jadi okey, dia boleh gunakan jenama ni. Beza kita dapat lambat. Kita dah submit juga, tapi kita lambat. Kita dapat kita submit bulan 10. Jadi ambil je lah. Tak apa, kita akur. Kita reda bahawa pakaian sekolah bijak, nama bijak tu kita tak dapat gunakan sebab nama tu sudah di pattern. So bijak. Kalau kita ada rezeki, kita buat lagi. Kita pakai nama pakaian sekolah Izzat, insyaAllah nama ni. Saya pakai nama saya sendiri lah ni. Saya pattern nama saya. Lepas ni kalau apa-apa, saya pakai nama saya sendiri. Bayar sekolah Izzat, Ziana Rami ke, pasal pakai sekolah macam Nabos Burger ni pun saya pun nasihat kat Ziana. Kalau dia mana lah tahu bisnes Nabos ni meletup, kalau dia tak pattern nama ni, kalau orang gunakan nama Nabos tu untuk keluarkan brand burger lain, dia tak ada hak, dia tak saman. Macam kami tak kisahlah, sebab kami tak kisahlah. Macam kita bagi contoh, kalau anda tahu tentang nasi kak wok sebenarnya kak wok sebelum ni dia tak pernah pattern brand dia, tapi ramai orang keluarkan jenama nasi kak wok. Sebenarnya yang kak wok original bukan yang tu tau. Sebenarnya nasi kak wok ni, nama kak wok tu dia orang Kelantan. Dia tak register benda tu, jadi cerita dia ramai orang menggunakan nasi kak wok. Lepas tu nasi kak wok. Begitu juga nasi lemak royal. Banyak nasi lemak royal kita tengok Yang betul originalnya siapa? Jadi isu pattern ni ada isu juga Okey, kita lupakan isu passion. Isu pattern ni. InsyaAllah terima kasih kepada yang berikan cadangan. Ada rezeki kita akan pattern. Kalau saya boleh, saya nak pattern dengan nama saya ke. Lepas ni gunakan nama Izzat je lah. Brand Yayang. Lebih safe gitu. Terima kasih Ismi Yanti Ningsih yang sentiasa mengikuti live kami. Dia antara rakan daripada negara jiran kita yang sentiasa memberikan komen yang amat positif. Dia ada bagi cadangan pada saya. Dalam Ismi ni, dia ada bagi cadangan. Dia suruh buat marketing macam ni tau. Mana orang yang makan burger Nabos, ambil gambar, mana gambar yang paling ceria akan mendapat hadiah. Idea tu bagus. Saya dah kemukakan pada isteri saya. Tapi memandangkan Nabos baru ada 2 cawangan, dan cawangan kami ni tak semua orang boleh datang. Jadi untuk membuatkan marketing macam tu, dia perlukan masa sikit. InsyaAllah, mudah-mudahan Ismi Yati Ningsih. Terima kasih. Okey, Abang Leh, konten kasih padu ni. Hari ni main dolar semua ni, konten biasa-biasa je. Okey, jangan lupa share semua Hari ni, Ziana dia nak masak apa tadi? Asam pedas. Asam pedas ayam katanya. Bak asam pedas ni kita risau. Kita harap semoga Ajai Faizal Ma'ad, Ajai Aziz tak tengok live ni, kerana dia tokek asam pedas. Nanti dia claim pula tu asam pedas tu dia punya pula. Jadi kes macam baju sekolah juga. Harap Ajai tak tengok live ni Okey, ini kami nak masak asam pedas ayam, kata Ziana Rabi. Okey, konten kasih padu ada konten betul. Okey, kita selawat kata Nabi Ali salam alaihi Rasul sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Hai semua, assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini. Hampa cuti-cuti ni buat apa? Hari ni nak habaq hampa Nabos bergedengkil, tak buka depa pun cuti. Macam ni dah kita dah start PKPD ke bisa tak tengok lagi. Katanya hanya boleh buka kedai sampai pukul 8 sahaja. Ya, sepatutnya sebab tangan saya duk ni nak jadi bananak. Itulah pula. Apa ya? Macam
buka awal sikit. Apa dia tu? Lagu Aisyah satu Rizal Lazim nak tunjuk kat wife abang dia kat dapur ni, dia pun masak asam pedas. Lagu Aisyah. Aisyah, jangan ragu-ragu dengan cinta ini. Jangan lagu suka hati. Itu. Percaya padaku, ku akan Aisyah. Itu apa dia? Okey, sama 7 lagu kami minta. Lagu Aisyah, lagu ni kok. Dunia ini penuh kepalsuan, mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sedang kebesaran-Mu Tuhan. Aku bagai seorang kepala jalanan, terumbang ambing di lautan gelora. Oh, mencari kebahagiaan dan untuk mengubah kasih. Mungkinkah suratan? Salah Aisyah ni. Hidup tak selalu kesorangan. Tak apa dah, habis dah lah. Sikit chorus. Hati membeku mengingatkan ikatan janji manismu. Ku dilamu angan-angan belayang kasih sayang suci darimu. Oh, kejamnya lidah tidak bertulang. Kapan cinta mengiris kalbu? Membawa diri cinta di hati terkubur lagi. Oh, salah Aisyah kan? Aisyah saya tak hafal lirik lagu tu lah. Ya Allah, ya Allah. Saya tahu lagu tu tengah viral. Saya tahu Aisyah yang apa nama? Yang kumpulan tu je, apa projek tu kan? Yang Aisyah. Okey, sebagai ganti lagu Aisyah Istri Rasulullah, lagu Aisyah lain lah. Aisyah apa? Aisyah. Okey, lagu ni lah. Aisyah, kali pertama terpandang wajah, terpukul aku dan terpesona dengan senyuman dan kamu membuat aku telah jatuh cinta. Aisyah, mungkin kali kau gadis yang abang Din cari dalam jaganya, selalu terbayang, termimpi-mimpi, hingga terbawa di dalam lenanya. Oh Aisyah. Sorry, boleh ya? Okey. Apa tadi? Tengok Izzat teringat Mumi Jarum. Oh, sebentar kita tunggu Ziana siapkan pembahannya. Dia tunjuk pembahannya. Okey. Ayam je. Tepung ayam goreng. Mimi Hana ni belajar lagu Majah Bahtera Merdeka. Oh, apa kena Bahtera Merdeka dengan Hari Maju Rasul? Boleh lah. Okey. Bahaya ni, Pujakan Siti. Kerana percaya kasih. Macam mana? Terus ini tapi ironinya cinta kami tak jadi. Kerana percaya kasih lantas ku beranikan diri melintasi dunia demi mengejar mimpi. Aduh, kok jadi pandai. Okey, nyanyi ni ikut lirik di Rock Comment Try. Apa ni? Ya Allah, macam-macam lagu ni. Dengan tatapamu Haikal Akib, kamu sedih, kamu kena prank, itu kebenarannya. Adik saya ni selalu kalau saya makan, dia mau kacau saya makan. Jadi, hari ni saya mau prank saya. Saya letak ni kamera, saya mau prank dia.
Kau sedih? Ini tidak boleh kau suka memakan saya punya makanan. Ya, kamu sudah kena prank sama Sia. Mana tengok video tu dia tahu. Korang Fendi dia faham dah. Dia faham. Okey. Dengan tanpamu. Dengan tanpamu macam mana? Dengan tanpamu. Macam mana? Ketika ku disatu cinta. Yes. Cinta melirikkan lara. Gebang kerinduan. Gebang kerinduan. Sendiri tanpamu. Kadang melukakan diriku. Lupa lirik. Kalau ditakdirkan aku harus berhadapan, berakhirnya suatu ikatan, takkan aku relakan pada perpisahan, nyawa berpisah dari badan. Kalau ditakdirkan berakhir di pertengahan, suratan sebuah percintaan, akan aku uraikan pada perpisahan. Hanya yang aku rasakan, keyakinanku semakin bertambah. Wahai Haikal, semakin mudah kaki mengatur langkah, rasa tepatnya pilih hidup bersama denganmu. Sebelum terjatuh sakit yang tak tertangguh, atau kemungkinan langit esok mendung, di bawah langit yang terbuka, mohon rahmat Tuhan yang esa. Itu dah dengan tetapamu. Haikal Hakim, thank you. Lawa dah pun ada Risha, okey. Okey, jadi kita dah mulakan bahan-bahannya. Dah, letakkan minyak. Sekejap, belum lagi. Tu ayam yang diperap Ini ayam yang telah diperap dengan apa? ayam crispy, tepung crispy. Dengan tepung crispy. Ayam yang telah diperap dengan tepung crispy. Gula ayam pedas sikit je lah. Kami masuk untuk kau. Ayam buat asam pedas. Ayam asam pedas, asam pedas. Lawak dapur, terima kasih. Dan ada beberapa jenis sayur kita gunakan. Ada asam keping, ada tak tahulah apa semua ni. So, Ada daun gesum, ada daun ketum. Ketum tak ada ada serai. Okey, kita akan mulakan masakan kita hari ni. Are you ready guys? Asam pedas. Asamlah pedas buat makan hari ini. Asamlah pedas buat makan kami satu family. Sekarang belum, kami dah baru nak mula lagi. Teruskan menonton, jangan lupa tengok hari ini. Masak asam pedas 5H, suara sedap, tune lari sikit. Lupa lah, tak ingat dah lirik tu. Encik Dinosaur kalam permata dinosaur. Iwan Pyramis Wan, sonoklah berbini hari boleh makan dengan nilai. Allah wadah menjemu dah dengar. Okey, minyak telah pun dipanaskan. Okey, kita kembali kepada Zena. Terus kepada Zena. Jangan saya datang balik. Oi. Oh, Allah Akbar. Oi. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Macam mana hari ni cuti hampa masak dah ke? Resepi mana ni utara? Mari kak, ni resepi sedia yang berhad yang tak ada utara, tak ada apa. Okay, biasanya saya akan masak pedas cara saya lah. Di mana saya blendkan bawang putih, bawang merah, halia ada sikit tu apa? Lengkuas, macam tu dengan cili. Nah, hampa blend dah jadi macam ni. Bila jadi macam ni, mix. Boleh masuk di dalam minyak yang dah agak panas. Semua.
saya buat cara saya. Cara saya letakkan gula kabur. Ya, Muhammad Johan mau masuk kalau saya dah nyanyi tadi. Dia nyanyi berapa lagu tadi? Jadi nyanyi balik insyaAllah. Okey. Kita masak dulu ini Okey, jadi kita nak bakal kalau Ajay, siapa boleh komen Ajay, so Ajay Aziz tengok sama sebab dia kan tokai asam pedas. So dia komen sikit. Okey tak asam pedas ni? Okey. Saya punya admin, saya ingat bila saya masak asam pedas ni, saya ingat admin Izzat Lazi Lovers. Tak tahu mana dia. Cik Ina. Kak hang buat sedap lah. Macam tu. Ya, kami merindui lah Ina Hazaina tu. Kalau dia ada nonton video ni atau kawan dia yang mana ada yang menonton ni yang kenal dia, admin Izzat Lazi Lovers sebelum ni, Ina Hazaina, anda ke mana? Kami rindukan anda. Kembalilah. Pulanglah, oh Ina ku rayu kepadamu. Saya pernah buat asam pedas ni semata-mata untuk dia. Janganlah Dia suka. Tahan nak kata kok. mainan perasaanmu. Tak sedap, tak tahulah. Okey, itulah saya pun dah fikir macam tu juga sebab tak nampak masakan kan. Terima kasih atas komen anda, Korek Fendi. Dia nak tengok tak nampak. Betul, saya akui memang sebelum ni. Tu kalau boleh kami nak sewa kameraman, dia datang ambil dah dekat macam tu kan. Tapi tak apa, boleh. Sebab kita tak ada island. Okey, jadi sebab kakak masak, okey saya buat anda dekat sikit Kita liput takut jatuh. Okey, tak apa. Nanti kita ubah balik. Sekejap. Okey. Dia kena ke bawah sikit macam tu. Lepas tu ke. Macam tu. Yes. Okey Kak Ina, nanti kita ke sana balik. Tapi itulah saya. Okay, tak apa. Yang penting korang nampak masakan saya. Kita habis kita perlahan kan. Kita masak. Bila boleh pergi sana masak sekali. Bila nak hari ni pun boleh. Hari ni kita buat menu petang pula sebab hari ni kita punya burger kedai tak buka. Jadi kita boleh main masak seharian. Saya kalau tak pergi mana saya masak, kerja saya masak minum. Tadi saya buat burger. Breakfast untuk anak-anak dan suami, burger sampai lah bahang yang saya tunjuk dekat saya punya misai. Saya ada misai ke? Dimasak lagu ni ya, saudara-saudari, tuan-tuan. Ini cara saya letakkan bawang putih, bawang merah halia lengkuas dengan cabai di blend dan jadinya begini. Dia naik minyak tu. Wow, cantik kejadian ni. Tengok. Boleh lah kita letakkan gula kabur ni, setengah ni. Gula kabur tuan-tuan dan puan-puan. Saya dulu kalau sebab tak ambil ke depan, dapur tu kecil je. Itulah Dapur sebelah. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Atau saya nak ke belakang lagi? Dia macam mana sebab saya nak masakkan. Okey, nampak lagu tadi tu. Okey tu. Dia nak minyak cantik kejadiannya. Pakai asam kakak dia tanya. Ya, memang akan pakai asam. Pakai asam. Kak style tudung kak. Oh, Haikal ni dia kata misal abang. Nampak misal? Nampak depan muka apa? Hidung dulu. Belah hidung kali bagi gambar. Tengok. Okey, silakan dengan masukan anda, Puan Ziana. Saya sebenarnya tak pandai masak. Yo, tak pandai masak. 7 hari dah masak. Tapi saya rajin duduk dapur. Ya, saya akan pasang masak asap. Dia kat sini semua dah ada. Masukkan asam dia. Tangan saya ni duk nyut, dia sakit. Saya letakkan asam ya tadi.
Kita kena bagi minyak tu pecah dulu baru tak asam. Tengok makanan kita kan cantik. Masak satu kena sabar. Masak satu kena rajin. Nampak apa semua. Hai, cooking memang sepatutnya by practice. Yes, inilah rutin saya seharian. Saya masak di rumah, saya masak di kedai. Saya bukannya chef, level chef, tapi masa saya bekerja di hotelier, saya akan masuk kitchen untuk belajar masak. Daripada chef yang chef, daripada amateur chef, daripada executive chef, saya akan masak western, saya akan masak apa yang hotel masak. Saya akan duduk tengok dia orang masak. Dan saya pun merasa sekali apa yang chef-chef masak. Sebab tu kalau masak, dia masak ni sebenarnya dia setengah orang dia suka, setengah orang dia tak suka, setengah orang dia minat, setengah orang tak minat. Tapi saya suka duduk kat dapur. Tak tahulah, saya boleh tidur kat dapur. Sebab tu saya perlukan dapur yang cantik, dapur yang kemas, supaya saya boleh tidur dekat dapur. Sebab tu perlunya ada dapur Ziana Ramli. Orang kacau dapur saya tak boleh. Wey! Macam tu juga kalau saya kacau dapur orang, mungkin akan rasa lain. Betul tak? Abang Izzat di dalam bilik tu, Ustaz. Okey, kita dah masuk asam keping. Apa tu? Itu bolehlah masukkan ayam. Saya yang makan pedas ni sebenarnya. Setengah orang dia pilih cabai. Okey, saya duk beli cabai dekat area Kota Warisan ni. Susah nak cari siapa ni? Cili kering yang jadi besar tu. Yang ada pun saya jumpa dekat Seri Ternak, kat Rosyamat Setiawangsa. Jauh kau nak pergi daripada Kota Warisan Sepang nak ke Setia tu. Jadi kita kena mix lah. Dan saya nak bagi tahu korang semua, hari ni kita masak, kita masukkan chicken stock daripada Ajinomoto rasa seafood. Kepada mereka, terbakar lah pula. Pada mereka yang buat berniaga tu, boleh link WhatsApp dekat bawah. Tu. Cantik kan saya punya asam keping pula. Asam pedas. Passion ni kukuk ya. Sebab bila kita buat live, kita kena sangat passion. Sebab tangan saya kan terbakar. Jadi saya kena masak belah kiri. Sebab tu dia punya pergerakan terlalu passion. Okay? Kalau saya tak buat live kan, 15 minit semua siap. Sebab tu saya suka tak buat live sebenarnya dulu. Laju. Ni tak apalah, kita tak buat apa kan. Tambah-tambah cuti hari ni semua hampa. Kalau orang kata dia tak kerti masak tu pembohong. Itu bukan tak kerti masak, itu pemalas. Betul tak? Sebab sebenarnya setuju kat laki saya kot. Pemalas, tak nak duduk dapur. Nak mana tak? Esok tiba-tiba lapar, tiba-tiba sakit ke apa ke, tak kerti masak lagu mana. Sebab tu saya dah beli pressure cooker, saya dah beli air fryer untuk suami saya, in case saya tak sihat. Macam sekarang nak buka ni, macam mana ni? Saya buat macam ni, tak boleh nak genggam. Dah buruk dah tangan saya. Macam tu. Minyak gamat betul kan? Tak pergi krim. Garam. Saya ada. Lagi mana? Sekarang kita pergi Chan tu tengok masak dulu Kita sembang-sembang lagi. Dan sambil tu kita boleh panaskan apa? Minyak yang sebelah tu untuk goreng ayam crispy. Okey, di sebelahnya Puan Ziana akan buat ayam crispy sebagai menu tambahan. Alamak, tengah gas habis. Kalau gas habis tak apa, kita ada standby satu lagi. Saya malah duduk kat sebab nampak lepas hidung, nampak misai pun. Kita masukkan perasa. Okey, kita tengok Kita masukkan perasa seafood. Terima kasih
kasih rasa seafood Ajinomoto. Ajinomoto. Tunggu je lah, tengok. Lepas tu, oh lupa. Kan dah lupa, sembang. Masa asal pedas kena ada ini Kita masukkan serai. Ini cara saya serai yang dikatuk. Lepas tu ini. Saya tanam ni tak jadi tau kat rumah. Hampir betul lah tak menjadinya. Senang kita masukkan bunga kantan. Saya tak boleh kacau. Saya Kita kacau ya tuan-tuan dan puan. Sebab saya penat. Kalau makan dia sejuk macam tu juga laksa. Daknya dah. Jadi tuan-tuan dan puan boleh cuba resepi ni di rumah Yang mana nak tahu boleh scroll pada awal-awal. Kita save live ni. Selain pada masak ni saya ada nyanyi juga tadi Dan sama-sama kita juga tadi berselawat kata junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salam alaihi Rasul. Dan juga hari ni hari jadi Yayang Okey, teruskan sana. Sambil-sambil tu kalau korang tengok minyak korang terpercik ni laplah dengan kain kering. Itulah sayanya. Kalau kat kedai pun sama, dia nak lap juga. Hai, Ziana. Dia tak boleh ada cacat celur sikit. Kau nampak tak masakan tu? Nampak tak? Itu dia. Yes. Kita akan buat ayam goreng. Ayam goreng ni untuk anak-anak saya. Ayam goreng crispy untuk anak-anak saya. Kita dah masukkan. Tak bagi panas sikit tu. Dah bagi sengaja tak bagi panas. Okey, kita panaskan dapur sebelah tu untuk masukkan ayam crispy Zat sambil masak tu saya janji lah kat belakang saya dengar sedap view tengok dengar sambil masak. Oi, janji kat belakang lah. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Jiran kita ke? Nampak lah Cik Mama Azman, nampak kan? Kalau masa doa asam tak ada doa kesem boleh letak juga doa 5 purut. Ya, Betul. Siapa cakap tu? Betul. Cik Zuriati. Yeah. Ida Cooper. Dia buatlah makan je kak. Makan buat-buat. Okey, sebenarnya ni saya boleh juga masukkan daun 5 purut. Hari ni sebab saya terbeli untuk nak buat laksa tu asam ni barang ni apa? Yang kesum ni. Sebab saya plan esok nak buat laksa sebab anak saya punya birthday saya nak celebrate esok. So saya belilah. Kalau terdesak sangat saya pun carilah daun 5 purut. Kena belilah yang mana ada dalam kedai air je lah kan. So guys, okey. Kita nak tunggu ni Okey, nampak kan masakan dia? Okey. Hari ni kita layankan pada mereka yang betul-betul nak tengok orang apa? Masakan yang nak nyanyi boleh. Nyanyi yang tadi dah nyanyi. Tapi betul macam tadi cadangan daripada seorang tu dia kata letak dekat sikit supaya kita boleh nampak masakan dia betul juga. Nak buat live masak kalau jauh-jauh apa yang dinampak kan? Okey, jadi kita dah nak letakkan dekat-dekat. Okey dah, kamera ni dah cun sangat tu. Betul Okey. Pasti kita boleh panggil lah sesiapa cameraman, videographer yang profesional. Nak tengok bekerjasama dengan kita untuk edit video secara sangat baik. Boleh je kontak saya. Tak nampak dapat pendeknya aku video macam ni Aduh, pendek rasanya. Tak apalah ya. Okay guys. Warna putih kita punya dapur tu kita kena jadi bersih lah, bertambah bersih. Tengok tak dia lap kan. Boleh masukkan ayam yang telah diperap dengan tepung crispy.
Cantik. Tengok kejadian saya punya asam pedas. Kan? Ada serai dalam ni. Tengok sangat menarik dia punya kuah. Sangat cantik. Kan ayam sudah marah dah popek-popek. Dia rasa kita punya asam pedas ni. Okay. Jadi kepada korang yang berdekatan nak rasa barucu nampak masakannya Zat, bagus juga cadangan saya. Thank you Korai Fendi. Baru asam pedas. Baru layan asam pedas ikan merah tadi. Oh, sedap ikan merah. Kita kalau pergi Melaka mesti makan asam pedas kan? Kita rasa dulu. Perfect. Bila kita dah biasa masak ni kan, bukan saya nak puji, kita main campak-campak je dah perfect dia punya rasa. Sebab tu kalau kita berniaga di bulan puasa, kita dah rasa berapa genggam yang kita akan masukkan dalam kita punya masakan. Itu cara arwah tok saya lah. Semua guna tangan. Tapi untuk anda, kadang-kadang terguna tangan, kadang-kadang terguna terguna sidu. Tapi bila guna sidu dia tak feel lah. Dia feel lain macam. Kita perlahankan api supaya dalam situ dia masak. Apa yang cinta rumah saya boleh datang makan, boleh, tak ada masalah. Yang mana berdekatan tu tak apa. Hari ni saya rasa nak masak asam pedas sebab saya suka yang pedas-pedas. Kan? Saya suka yang pedas-pedas. Tak tahulah saya suka. Kalau Izzat dia suka masakan yang ada kicap. Hari tu dah kita dah buat ayam masak kicap kan. Kasih love. Pandai dia beri awak. Dan korang boleh letakkan dia punya tomato masa di akhir masakan kita nanti. Kita biarkan macam ni je. Bagi api dia naik, dia punya naik, kita perlahankan api and tutup. Macam tu. So kita goreng ayam. Apa Izzat kita bersembang-sembang. Sambil tu kita bolehlah makan burger yang breakfast tadi. Anak-anak saya ni daging dia orang makan. Tinggal roti je kat mak dia makan. Sedih lah. Tak berhenti makan sayur mereka ni. Cheese tak makan. Salad tak makan tu yang malas bubuh kat dia orang ni. Mak dia lah habis. Kalau dia orang tak makan. Budak-budak. Saya bubur cheese yang ada black pepper nah. Itu ni lah. Sini lah saya. Makan. Makan lagi kau habis lah. Kalau korang nak tahu tak, saya selalu duduk kat sini tau, sambil bersila, sambil tengok Facebook. Ni tempatnya. Tak tahulah saya. Padahal rumah tak adalah besar. Kita ada ruang tamu, kita ada bilik, kat dapur juga tempat saya nak melayan Facebook, melayan Instagram, membuat kerja, follow up, tempat dapur ni juga. Tak tahulah saya kenapa macam tu. Kan? Office ada, kedai ada, nak juga duduk dapur. Roti sayang, itulah malas dia orang ni, dia beli roti kat dia orang. Tak makan roti. Ada makan dia orang ni.
Bang. Nah, Baiza, di mana dia makannya? Baiza mesti nak solat dulu. Cara okey. Dah semua okey. Faizal record dah bilang ramai satu. So ada orang record minta tengok masakan dia dekat-dekat. Yang tengah record nyanyi. Macam-macam rupanya yang masuk live ni bukan setakat yang nak tengok masak ke. Banyak yang nak suruh nyanyi pun banyak. Bukan nak tengok masak sangat pun. Yang mana yang minta nyanyi ni dia ni lah. Tak apa nanti kita nyanyi ni kita buat masak. Sebab itu betul. Saya ada terima komen banyak. Sebab saya dah post benda ni dalam YouTube saya. Banyak yang komen kata kalau nak buat video masakan, kau biarlah nak buat masakan macam mana. Jadi sebab saya sebelum ni kita ambil daripada jauh. Jadi orang tak nampak. Jadi hari ni saya nak nampak apa yang kita masak. Boleh kita nyanyi Fadli Yasa. Okey, kita ada tadi. Oh ini asam pedas kita dah tutup dah. Wangi-wangi. Sekarang ayam crispy pula kita siapkan. Apa lagi nak masuk dalam apa lagi dah? Itu je kita buat dalam menu tadi. Itu yang satu sebenarnya. Oh dia? Ayam. Itu ayam nak goreng juga. Budak kan suka. Okey. Jauh sikit. Okey, kita kembali ke posisi asal. Kembali. Okey, itu dia tadi. Kita dah bawa yang dekat Hai, saya Pak Hidayah. Hai Ayah. Terima kasih. Apa hilang dalam ramai? Ku hilang dalam ramai dikala hujan lenyap. Tangisku tak akan berderai. Ku hilang dalam ramai, tanganku hulur lelai. Hasratku simpan tak tercapai. Yang Korek Fendi tanya ayam crispy tu peram dulu ke sis? Peram tak. Ya dia peram dulu. Bukan perak. Dia perak bukan peram. Bagi. Perak cik crispy yes. Cik Korek Fendi ayam crispy tu kita perak bukan peram Hai dia katakan nampak pula. Aduh, panas dia punya masak nasi kat sini. Ayam crispy tu kita perak dulu Okey, tadi kita dah bawa ke dekat lah. Masih nak tengok dah nampak macam mana kita buat asam pedas ni. Sekarang kita goreng ayam crispy tu. Itu je kan, dah tak ada goreng. Itu dia. Okey. Kau baru dan pergi. Perak typo pula ni. Yes, tak apa, faham. Hari ni banyak yang tengok live ke tak? Mana kan aku? Woi, meletup. Itu dia insiden sebelum aku di Sebab dia punya berair. meletup bang. Berapa lama perak tu Zat? 2 jam cukup ke? Dah pagi tadi? Daripada pagi tadi? Ikan kena hari 2 jam tu okey lah. Hilang dalam ramai dikala hujan lenyap. Tangisku tak akan bergerak. Ku hilang dalam ramai, tanganku hulur lelai. Hasratku simpan tak tercapai. Kau berlalu
berbayang sendiri. Oh, gila ketawa. Yes, itu dia di dalam apa? Okey, itu dia kejadian asap pedas kita. Wow, sangat nampak menarik masakan kita. Kalau nampak menarik, kalau suka kasih love, kasih like, kasih share, Kasih share view. semua. Ramai tengok ini tapi tak share. Muhammad Izzat tak share, minta lagu Sadia Daun Rindu tapi daripada tadi tak share pun. Kodak Fendi, tak apa. Jadi ada ulat bulu band, terima kasih. Share. Ramai tengok tapi tak share. Okey, sebab anda tak share tak ada lagu lah lepas tu. Okey. Masak apa tu Pak Izzat? Oi, tak tahu nak masak apa tu. Dalam dunia. Rohaizat bin Sulaimi. Okay, thank you Cheryl. Thank you semua. Kita wajah. Oh, kuasa cinta. Lupa tak? Sumpah. Oh, jangan lupa. Oh, jangan gila. Oh, cantik. Gila nama, gila kuasa, gila harta, gila wow, semua gila. Alright, terima kasih dari menyaksikan hari ini. Kita pun dah nak hampir habis. Okey, kejadiannya. Kita buat sekali lagi dekat-dekat tuan-tuan dan perempuan. Apa yang telah kita masak hari ini, iaitu dia asam pedas dan juga ayam crispy. Ya. Terima kasih Rohaizat bin Singapura. Oh, nama samalah kita, Rohaizat bin Sulaiman. Okey, terima kasih penonton semua. Untuk lagu tahir anda nak lagu apa? Oh, nampak aku punya gigi ni. Nampak kejadian kita, nampak dia. Alhamdulillah, yeah. Okay, Chun, correct. Kok susah lah nak pronounce nama. Itulah nama dia ni kata susah. Correct. Alright, Fendi. Okey. Nak lagu kongsi? Oh, kongsi dulu. Ya. Macam tak kuasa je. Kuasa apa? Kuasa cinta. Alright. Itu dia. Alright. Terima kasih kepada semua. Allah Akbar. Tak, saya betulkan balik kamera dia. Okey. Okey, baru nampak semua. Buka apa? Okey, terima kasih. ID band, follow ID band saya ada. Oh, Rohaizat ada band nama lain. Lagu daripada Gesang Sultan Kadir. Okey, kita pun dah habis masak. Terima kasih kepada semua yang menonton live hari ini. Sekali lagi salam Aidil Rasul. Dan terima kasih juga kepada yang wish pada anak saya Putri Anakisha yang membuat hari jadinya pada hari ini yang 7 tahun. Terima kasih masa menonton live ini. Kita dah nyanyi daripada bawah tadi, okey? Okey. Selamat beristirahat. Hari ini kita cuti semua Tak pernah ku kesal memilih dirimu, biarpun sudah dalam masa silam. Bagiku kasih sayang satu anugerah tak ternilai olehku. Benarlah katamu hidup penuh kurang, tetapi tidak pada diri ini. Cintaku tulus suci yang lahir dari hati salju.
kasih love sekali lagi untuk kalian terakhir untuk hari ini. Kasih love, kasih share. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Hari ini ramai yang menonton hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang share. Okey. InsyaAllah kalau ada rezeki besok kita masak lagi. Besok saya Musim PKPB kalau kita rajin lah besok. Kalau tak ada besok kita boleh buat hari lain lagi. Sebab besok kita nak celebrate birthday anak kita. Hari ni tak sempat. Adik-adik dia free pun besok kalau nak buat makan-makan pun. Okey, terima kasih semua. Sekarang kita akan bawa tunjuk dekat-dekat kejadian apa asam pedas ayam kita dan juga ayam goreng crispy kita. panas ni. Okey, susah sangat. Kita buat macam ni je lah. Bawa keluar terus. Yes. Mana? Oh, sekejap. Oh, tak boleh nak pusing. Lauk kita sama lah asam pedas Adrian. Ya, sama asam pedas hari ni. Okey. Itu dia asam pedasnya. Ayam goreng crispy untuk Yayang and adik dan juga asam pedas. Asam pedas style saya lah, style Ziana Ramli. Resepi saya dah bagi tadi. Itu ada resepi saya. Bila saya buat asam pedas, saya tanya dekat admin saya Ina Hazana. Kalau dia menonton ataupun kawan-kawan yang menonton, sila tampilkan diri anda di mana saya rindukan anda. Okey, hampa semua terima kasih kerana menonton live kita hari ini. Sorry saya. Ayam dan juga berpenah di panas asam keping. Saya duduk kat asam keping. Dan juga yes, lauk kita sama. Terima kasih. Lauk hampa apa? Ayam ke? Kami guna ayam hari ni. Asam pedas. Yes. Angkat ayam tadi. Ayam crispy tu. Okey, kami punya ayam crispy dah siap untuk anak-anak dimakan. Dan juga asam pedas ayam kita hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih yang share. Selamat kami semua. Kita pun dah nak masuk waktu Zohor. Terima kasih kepada yang menonton hari ini. InsyaAllah kita akan live lagi. InsyaAllah. Besok kalau rajin kalau ada waktu. Kalau rajin saya akan buat asam. Saya buat asam. Tapi itulah kalau nak bawa rumah mama saya nak kena bawa periuk lagu pergi sana. Lah, fikir lagu mana. Yang pentingnya esok ada brownies and cake untuk Yayang and adik. Elok kejadiannya asam pedas tu, ya Allah subhanallah. Ikut resepi saya memang akan cantik warna kita punya asam pedas tu. Sebab pemilihan cabai ataupun cili tu penting. Saya pernah guna cabai yang jenis dah lupa lah ke asam keping lagi. Cili kering yang dah lama. Lepas tu saya blend jadi bongkok lah asam pedas, lalu saya buang. Okey, terima kasih semua. Jadi kepada semua yang menonton, selera saya terima kasih. Oh, nama sama, bukan saya. Okey, terima kasih kepada anda semua yang menonton live di page Zara Zain. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di rancangan Masak Apa Tu Lagi Hati Begitu. Assalamualaikum, salam Rasul. Bye bye.